Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi saya dari Dr. Katanik. Okey. Hari ni nak buat dua review kerosakan steam iron. Okey, satu model GC8755 milik Puan Ikin daripada General Hilir Selangor. Dan satu lagi GC8625 milik Puan Ati daripada Prinsip 11 Putrajaya. Okey, macam biasa sebelum nak test on, nak tahu apa masalah dia, so Dido akan buat review bahagian luaran terlebih dahulu. Okey. So kita mula pada GC8755 milik Puan Ikin. First kita tengok ni lah. Ini dah panggil pemegang iron. Pemegang iron merangkumi inlay, housing printed, bottom, saw plate dan juga hose code. First tengok inlay. So inlay dia housing tak pecah, tapi dia punya ni lah apa? Apalah panggil nama ni? Macam yang bahagian atas ni, okey. So dia dah menggerutu dan ada yang dah terkopak okey. Okey, housing printed. Housing printed dia ada retak bahagian sini. Okey. Nampak ni retak. Bahagian kanan ada retak, bahagian kiri tak ada. Okey, ini berdasar teori Didot Jika salah Didot minta maaf. Okey, teori ni Didot dah bercakap banyak kali. Kebiasaan retak ni berlaku apabila wap makin kurang dah mula berkurangan. Kebiasaan lah. Sama macam ni dok kalau macam ironnya jenis biasa lama, bila wap tu kurang, kita akan cuba tekan bagi kuat-kuat. Dengan harapan kita tekan kuat tu, pakaian tu cepat gosok. Sebab apa? Yang ni nampak? Dia plastik. Dia akan melentur. Okey? So lama kelamaan sini akan retak. Crack lah. Bahasa Inggeris crack. Bahasa Melayu dia akan retak. Okay. Okay, so bottom. So bottom dia pun cantik. Okay, bottom housing. Ini macam kesan umpil Puan Ati. Nampak ni? Ni ada kesan umpil. Jika dia silap ni tak minta maaf. Tapi ini dia menggerutu kasar-kasar ni. Ini macam kesan umpil. Ni pun ada satu sini. Okey, ni saw plate. So dari segi permukaan ni cantik. Okey, kotor-kotor ni insya-Allah kita akan cucilah kau dapat job ni. Okey, hose code. So hose code tu cantik. So tak ada koyak lagi. Silicone pad untuk iron rest cukup 3. 1 2 3 cukup. Iron lock berfungsi. Kepala plug. So kepala plug tak ada kesan terbakar lagi. Okey. So tangki air. So tangki air tak ada lumut sangat, tapi dah nampak kesan ada lah, tapi tak teruk sangat lah. Okey. Jika teruk sangat kita boleh nampak lumut-lumut dia. Untuk Puan Ati, jika lumut dia dah terlalu banyak, okey, dia satu hari nanti dia boleh menyebabkan saluran hos tersumbat, atau penghasilan wap tu jadi kurang. Okey. Tapi ada apa ni? Ni macam semut ke apa ni? Tak pasti. Ada bintik hitam ni bergerak. Okey. Tengok lubang plastik atau lubang silikon bawah ni.
So cantik lagi, tak ada koyak. Okey. Tengok main inlet cantik. Tak ada kerosakan, sini tak ada. So iron ni pernah dia hantar ke Logic 6/7/2019. Apa rosak tak pasti. So ni tak ada pecah. So sini tak ada. So tak ada. Okey, jom tengok nombor siri. So nombor siri dia 1826, bermaksud tahun 2018, minggu ke 26. Okey, itu adalah nombor siri pembuatan. Kita ambil 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. So usia steam iron ni adalah 6 tahun. Berdasarkan nombor siri. Kita ambil je bacaan soklet. Kenapa So biru dan ni merah. Okey, ini adalah laluan neutral dan ni left. Yang ni pula ini namanya heating element. Sini dia pusing ni, berpusing ni. Heating element atau pemanas lah untuk iron ni. Okey, so dia akan ambil bacaan. So bacaan yang pernah dia rekodkan, paling rendah adalah 19 ohm dan paling tinggi adalah 25 ohm. So dia akan uji menggunakan multimeter. Set kepada ohm. Satu probe ke biru, satu probe ke merah. So ada bacaan, so 20.7 ohm ada sini. So 20.7 ohm. So cantik lagi lah heating element dia. So 20.7 ohm. Last, sebelum test on, kita cek leakage ke bumi. So 3 pin, 1, 2, 3. Ni bumi, live, neutral. Bumi ke live tak boleh ada baca rintangan langsung. Bumi ke neutral pun tak boleh ada baca rintangan langsung. Andai ada, okey, bergantung pada nilai, sama ada komponen yang berhubung ke bumi nak rosak ataupun boleh menyebabkan trip. Okey. Satu probe ke bumi, satu probe ke live. Tak ada baca rintangan, cantik. Ke neutral pun tak ada baca rintangan, cantik. So dia shotkan probe multimeter. So dia shorting. Kosong-kosong. Okey. Jom kita test on ni dulu. Bismillah. Bismillah, kita on. Okey. On. Hidup. Kita biar. So yang kedua, GC8625 milik Puan Ati daripada Princess 11 Putrajaya.
Okey, macam biasa sebelum nak test on, so Dido akan buat pemeriksaan luaran terlebih dahulu. Okey, first ni panggil pemegang air lah. So pemegang air merangkumi inlay, housing printed, so plate dan juga hose code. Okey. First, ni dipanggil inlay. So inlay cantik, so tak ada pecah, tak ada retak. Housing printed, so sini ada retak halus. Retak halus. Sini tak ada. Okey. Yang lain, okay, alhamdulillah. So plate, so dari segi permukaan cantik. Okey. Yang kotor-kotor ni insya-Allah dapat jam ni kita akan bersihkan. Ini nampak, so air ni pernah jatuh So nampak ada kesan lekuk, dah bengkok. Dan air ni nampak dah renggang, sebab jatuh dah renggang. Okey. Hose code. So hose code Puan Ati dia dah sarung. Dah sarungkan dengan ni hose cover. Tapi keadaan hose code dia teruk lah. Tak apa, nanti kita akan cuba badut dengan tesa tape. So ni teori juga lah. So teori buat bila dah jadi teruk macam ni, so baru Puan Ati gunakan hose cover. Nampak dah teruk lah dia punya ni. So penebat hitam ni dah koyak dan nampak wire dalam. Nasib baik penebat wire yang dalam tu tak koyak. Nampak? Tak apa, nanti kita akan balut dengan tesa tape. Okey, silicone pad air rest cukup 4. 1, 2, 3, 4 cukup. Penutup screw cover tangki air tak cukup 2. 1, 2 cukup. So air lock berfungsi. Kepala plug. So kepala plug cantik, tak ada kesan terbakar. Tangki air. So tangki air dia pun cantik lagi. Okey. So inilah Puan Ati punya. Puan Ati dah tak selitip dah. Apa ni, 280 tak pasti ni apa. Okey. Rinse cap. Ni rinse cap So tengok first, tengok lubang pin. Cantik, tak ada kesan pecah. Okey. So nak tengok sekarang antara plastik ni dengan besi atas ni. Ni besi bawah ni. Okey. Yang ni atas ni dia memang free Dia memang free. Sekarang tengok ada renggang ke tak. So sini tak ada. Tak ada. Ada renggang sikit. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Jom cuba tarik dan goyang. Bismillah. Okey, tak ada goyang. Okay, alhamdulillah. Okey, jom tengok nombor siri. Nombor siri dia 1722, bermasuk tahun 2017, minggu ke 22. So 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So usia steam iron ni adalah 7 tahun berdasarkan nombor siri. Okey. 7 tahun lebih. Tengok air ke boiler. So air ke boiler tak ada. Okey, ni dah steady. Sekejap kita test dulu yang Puan Iking punya dulu. Dia dah boleh tu, jom kita test dulu.
Okey, yang ni confirm memang ada masalah pada vibration pump. Kan dari bunyi pun tahu dah. Cukup cantik eh. Okey. So kita cek pula. Sambung puas hati punya. Buka. Bismillah. Okey. So dari sini nampak Puan Nati pernah repair lah satu ketika dahulu. So dia gantikan pakai ni CMA. So Puan Nati dah ada terus cicak. Okey, kalau pump warna merah ni adalah CMA. Okey. So pernah ganti lah, tapi tak pasti bila tak pasti, tapi pernah gantikan lah pakai CMA. Nah, saya ingat pernah repair lah Okey, so macam biasa, so dia akan buat bacaan beberapa komponen. Okey. Okey. First, kita akan cek bacaan heating element dia. So heating element ada bacaan So ada 40.5 ohm, cantik. So thermistor sensor yang ni kita dah buka dia connection dia. So thermistor ada 197 196.9 kilo ohm, cantik. Okey, cantik. Valve, ni valve warna hitam ni electro valve. So sini ada 2.54 kilo ohm, cantik. So plate ini so plate So kita cek bacaan dekat sini. So
So soklet ada 66.8. 66.8 ohm. Last sekali TCO. So TCO kedudukan dia bawah boiler, dia ada dua. Dia akan jaga line live dan dia akan jaga jalur live, dan satu lagi dia akan jaga jalur neutral. Okay. So kita test continuity live. Ada buzzer bunyi, tandanya dia elok. Live okey, neutral pun okey. So 5 perkara ni diuji menggunakan multimeter. Dia cantik lah. Okey, tapi walaupun diuji menggunakan multimeter, dia cantik. So kita tak boleh ni lah, berpuas hati. Macam mana pun kita kena run sistem, kita kena jalankan sistem dia. Jom kita pasang balik. Okey. Macam biasa sebelum test on, kita akan cek leakage ke bumi ya. So 3 pin, 1 2 3. Yang ni bumi, yang ni live, ni neutral. Bumi ke live tak boleh ada baca rintangan. Bumi ke neutral pun tak boleh ada baca rintangan. Okey. Jika ada baca rintangan, sama ada komponen tu nak rosak ataupun boleh penyebab trip. Okey. Set kepada ohm. Satu probe ke live. Satu probe ke bumi, satu probe ke live. Tak ada baca rintangan, cantik, neutral pun tak ada. So bumi live tak ada baca rintangan, bumi neutral pun tak ada baca rintangan. Shotkan dia punya multimeter, probe. Kosong, cantik. So kita boleh test on ini. Bismillah. On plug macam biasa, tunggu 10 saat. So dah on plug, so tak ada blinking error, cantik. So bermaksud power board tak ada masalah. So pun tak ada komponen yang berfungsi sendiri. Okey, alhamdulillah. Okey, 10 saat tak on. Bismillah. Okay, on. Bunyi buah mengetuk, cantik, bagus. Lama air tak masuk. Okey, kejap. Ya. Okey, lupa step. Rinse cap dia tak masukkan, dia letak tepi. Masuk, kita on balik. Bismillah. Om cantik air keluar. Okey, jom kita pantau suhu soklet dia.
So plate dia ada masalah. Nampak ni 30 darjah Celsius. You tak boleh pegang letak tangan Nak cek satu benda kat sini. Okey lah, dah tahu apa rosak dia. Okey. So, Dido dah tahu apa masalah dia.
Okey. So dah tahu dia masalah. Software dia tak ada masalah Dari segi bacaan dia ada bacaan. So ni ada masalah pada powerboard InsyaAllah boleh diperbaiki. So macam biasa dia akan biarkan selama 10 minit. Dengar kasar. Bukan tak boleh guna selain model JYPC5 boleh, tak ada masalah. Ni duk kunci sikitlah. Sebab nak tunggu 10 minit. Okey. Ni yang asalnya yang asal dia pakai 45 watt tau. Yang ni dia 58, 55 ke 58. So bila getaran tu watt tinggi, getaran dia laju tau. Bila laju dia akan bunyi kasar. Sepatut kalau technician ni sepatut dia beritahu pada owner. Okey, saya pakai ni, kalau owner okey tak ada masalah. Bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Boleh pakai. Generiknya boleh pakai, tapi watt tinggi dia macam ni bunyi dia. Kasar.
Okey. So nampak lampu pada pemegang iron dah terpadam. Lampu power button berkedip. Untuk reset balik sama dengan power button atau trigger steam, mana-mana boleh. So untuk video tekan power button. Tengok lampu ni terpadam, dia tekan power button, bismillah. Pun statik. Okey dah. Oh, belum lagi. Dah statik, cuba bismillah. Okey. Okey. So selepas pemeriksaan GC8625 puan aktifnya dia ada masalah pada power board menyebabkan soket tak panas. GC8755 milik puan Ikin pada general dia ada masalah pada vibration pump. Okey. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi lepas ni insya-Allah. Dan terima kasih pada penonton. Assalamualaikum.